Alright geng, so apa saya nak tunjuk hari ni geng, 24 geng. Nampak kita nak buat spray, nampak dia dah kusam tau. Sangat-sangat kusam. Pintu 124 ni selalunya lah bila saya dapat, pintu belakang klip mesti dah kopak. Salah. Buka, tarik macam ni instead of tolak ke atas. Klip semua mencocok ke bawah. So kalau nak buka dia kena tolak ke atas. Tekan, keluarkan tadi kat sini dan cabut. So geng boleh nampak ini yang saya dah spray. Yang ni pula yang belum spray. Ini sana sekata, yang sini tak sekata lah. And then dia ada hitam-hitam ni. Ini semua kita nak kena gosok balik lah. So kalau aku geng, aku akan pakai kertas pasir 1000. Macam ni. Ini pun sama lah 70% isopropyl alcohol. So pakai ni pun boleh, tak jadi masalah. Ikut apa yang kau ada lah kat tangan. Jangan pakai thinner pula. Rosakkan barang. Jangan pakai thinner kan. Geng bagi sekata geng. Seterusnya geng, campur leather paint. So leather paint ni geng, ni memang kita khas order untuk orang kata dia punya colour lah senang cerita. Just angin dulu. Balas. So geng, inilah hasil dia geng. Ini hasil dia geng. Nampak tak? So warna dia glow balik, warna dia cerah balik. Sedap mata memandang. Sedap mata memandang. So yang hitam-hitam tadi, yang kasar-kasar tadi dah tak ada kan. Alright. So kita tengok pemasangan dia nanti macam mana untuk W124 ni.